Tutorial pengisian rekod bacaan AINS. Hai semua, apa khabar? Dah tentu semua tak sabar nak isi rekod bacaan buku dalam AINS bukan? Jadi, jom bersama TVPSS Baitul Ilmi untuk kita lihat apa yang terbaharu dalam sistem AINS ini. Langkah yang pertama, kita buka dahulu pelayar web Google Chrome. Seperti biasa, kita boleh menggunakan komputer riba, tablet mahupun telefon pintar untuk mengisi rekod bacaan. Kemudian, type delima 3.0 pada ruangan carian dan tekan Enter. Selepas itu, log masuk menggunakan ID delima masing-masing. Pada paparan dashboard delima 3.0 yang baharu ini, terdapat pelbagai ciri menarik yang telah ditambah. Untuk AINS, ikonnya biasanya telah dipinkan pada bahagian hadapan. Jika tidak jumpa, jangan risau. Kita boleh buka pada tab Pusat Sumber. Apabila kita klik pada ikon AINS, kita akan dibawa ke halaman sesawang AINS. Dan inilah paparan baharu AINS. Nampak cantik bukan? Sekarang, kita klik log masuk dengan akaun delima. Baik, sekarang kita telah masuk ke menu utama AINS. Antara menu yang boleh kita lihat ialah papan pemuka, tambah rekod bacaan baharu, senarai rekod bacaan, carta pendahulu, bahan bacaan, ciptaan saya dan yang terakhir, pusat bacaan. Untuk tutorial kali ini, kita akan lihat cara merekod bacaan buku ke dalam sistem AINS. Kita boleh mulakan dengan menekan butang tambah yang berwarna jingga ataupun klik pada tambah rekod bacaan baharu. Kemudian, tatal ke bawah. Di sini, kita boleh lihat pilihan kategori dan jenis bahan bacaan yang telah dibaca. Pilih fiksyen untuk buku cerita atau bukan fiksyen untuk buku berbentuk ilmiah. Untuk jenis bahan pula, pilih fizikal jika kita membaca buku bercetak dan pilih e-buku jika kita membaca buku dalam talian. Selepas itu, pilih bahasa buku yang telah dibaca. Dah selesai? Klik seterusnya. Sekarang, kita isi maklumat bacaan. Masukkan tajuk buku, tahun terbitan, nama penulis, bilangan muka surat dan nama penerbit. Kita juga boleh menambah gambar kulit buku dengan mengambil gambar buku tersebut. Ingat ya, hanya bahagian yang mempunyai tanda bintang merah sahaja yang wajib diisi. Selepas selesai, klik seterusnya. Seterusnya ialah bahagian penilaian dan rumusan. Mula-mula, berikan penilaian bintang berdasarkan buku yang telah dibaca. Dan sekarang, ada satu ciri baharu yang sangat menarik dalam AINS. Murid tidak lagi semestinya perlu menaip untuk mengisi ruangan rumusan dan pengajaran. Murid boleh menekan butang mikrofon yang berwarna hijau, kemudian klik Allow untuk membenarkan penggunaan mikrofon. Selepas itu, terus sahaja bercakap untuk memberikan rumusan dan pengajaran daripada buku yang telah dibaca. Apabila selesai bercakap, tekan sekali lagi butang mikrofon yang kini berwarna merah. Sistem akan merekod suara murid dan menukarkan percakapan tersebut kepada teks secara automatik. Mudah kan? Walau bagaimanapun, buat masa ini, ciri ini hanya boleh digunakan pada komputer atau tablet yang mempunyai mikrofon. Jika murid mengisi rekod menggunakan telefon pintar, murid perlu menaip seperti biasa. Pastikan juga teks yang dimasukkan tidak melebihi 100 aksara. Ciri voice to text ini masih lagi dalam proses penambahbaikan. Selepas semuanya selesai, klik seterusnya. Akhir sekali, lakukan semakan terhadap semua maklumat yang telah dimasukkan. Klik hantar.
Jumpa lagi dalam tutorial TV PSS Baitul Ilmi yang akan datang. Bye!